Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Dah puasa ke berapa ni? Dah puasa berapa bang? Cuba teka dah puasa berapa dah nak raya dah bang. Woi, okey. Kata orang tu sementara kita nak menunggu waktu berbuka puasa, mesti pening-pening akak-akak makcik-makcik kat rumah tu nak tahu nak masak apa. Kita nak masak menu yang sangat special. Kalau pergi ke satu tempat ni je ada, kalau pergi tempat lain tak ada. Menu berasal daripada Keluang Johor. Kita nak masak ayam masak ujang. Let's go. Okey, mula sekali kita nak masukkan sedikit garam. Dekat ayam kita jangan terlalu banyak sangat. Just nice. Okey, kita akan goreng dulu ayam kita. Kemudian kita akan masak dengan masakan ujang kita. Ini berasal daripada Keluang Johor. Tempat kelahiran saya. Bagi dia masak betul-betul. Lepas tu kita akan masak dia punya kuah dia. Kalau pergi ke Johor, Keluang Johor ni lah asal usul kata-kata masakan yang sangat famous. Dia top dulu. Tak silap saya yang mencipta menu ujang ni dekat kedai Am Ketampi dulu. Yang cipta selera masakan ujang ni memang cukup popular lah. Okey, sementara kita punya ayam goreng kita nak goreng dengan cantik, kita masukkan kita punya sedikit irisan bawang Holland. Ni ada halia, ada bawang putih, ada cili hijau lah. Nak masukkan kunyit pun boleh, kalau tak nak pun boleh. Okey, mari. Dia simple, senang dan masaknya pun sekejap. Tak perlu mengambil masa yang lama. Kalau balik pukul 6.30 pun petang tu boleh sempat lagi. Untuk makcik-makcik tu kan yang kat dapur tu tak tahu nak masak apa, pening kat rumah ni kan. Makcik ke pakcik ke abang ke akak-akak. Ni menu yang simple lah, yang senang nak dimasak. Dia bagi betul-betul garing. Lepas tu kita angkat dan kita buat dia punya kuah dia. Sangat sedap. Dia rasa pedas-pedas. Dia ada rasa masam-masam sikit. Sedap. Itu dia. Cantik, bagi kekuningan sikit. Lepas tu kita angkat. Dan kita masak kita punya ayam masak ujang yang berasal dari Keluang Johor. Saya orang Keluang. Membesar dekat Felda, Bukit Tongkat. Apa khabar semua orang kampung? Mau Bukit Tongkat? Raya kita jumpa, raya kita jumpa. Okey, dah pun masak. Kita angkat kita punya ayam kita tadi. Mana penapis kita? Saya punya tim saya orang kiri kanan semua ada, cakap semua sampai. Okey. Ini dia. Ni kita masak lebih kurang macam untuk dua orang makan lah. Dua orang makan. Minyak yang ni kita letak bekas lain. Lepas tu nanti kita nak buat dia punya tumisan dia. Cantik, just nice everybody. Come to papa. Okey, yang ni minyak ni kita jangan buang, nanti kita nak guna. Kita nak tumis dia punya. Ini bahan seterusnya. Just nice, kita masukkan bawang Holland. Ini halia, bawang putih dan juga cili. Nak blender boleh, tak nak blender pun boleh. Kita masukkan sedikit sos tiram. Sos tiram dalam 2-3 sudu agak-agak je. Just nice. Bagi dia betul-betul pecah minyak. Kita masukkan bahan seterusnya chicken stock sedikit. Kita masukkan gula sedikit. Oh, nice. Masukkan air sedikit. Memang terbaik. Tu dia. Nampak tu nampak color dia cantik. Kita masukkan ayam kita. Masukkan sedikit air. Cukup. Kita masukkan kacang panjang kita. Just nice. Just nice. Dah pun siap kita punya ayam masak
ujang. Kat dulu. Ini dia menu kita yang sangat sedap, ayam masak ujang daripada Keluang Johor. Just nice. Wow. Beautiful. 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 Dah pun siap kita punya hidangan yang sangat istimewa di bulan Ramadan ini. Untuk abang-abang, untuk kakak, untuk pakcik-pakcik, terima kasih banyak-banyak mana yang support saya bulan puasa ni kata orang tu. Ini dia hidangan yang sangat istimewa yang berasal daripada Keluang Johor. Ayam masak ujang. Saya nak kongsikan satu menu yang sememangnya simple tapi just ini masakan kata orang tu dia pedas sikit tapi sedap daripada pedas masam-masam ni lah. Kata orang tu kita nak buka bulan puasa ni mestilah tekak kita tu nak rasa pedas-pedas, nak rasa masam-masam kan. Jom saya tunjukkan satu menu yang sememangnya sedap, ayam masak pedas. Let's go. Okey, mula sekali kita nak panaskan minyak kita, masukkan sedikit kita punya minyak. Okey. Masukkan sedikit minyak dan kita goreng ayam kita. Tapi sebelum kita nak goreng ayam, kita akan tumis bahan-bahan masakan kita. Wah, cantik ya. Cantik guys. Okey, ini bahan-bahannya. Senang saja untuk akak-akak, untuk abang-abang. Cili dan bawang putih, bawang Holland, serai dan juga tomato. Ini saja. Sampai. Masukkan semuanya. Masukkan sedikit air. Masukkan air sejawa. Memang kau-kau. Okey. Air asam ya. Baik. Air asam jawa. Masukkan perahan air asam jawa je. Dia rasa dia lebih pada masam pedas. Dia rasa dia lebih masam pedas. Okey, kita masukkan kita punya sedikit gula, sedikit chicken stock. Masukkan sedikit gula. Masukkan sedikit chicken stock. Masukkan ayam kita. Beautiful. Ayam masak pedas memang terangkat. Oh. Simple tapi sedap. Dah lagi kita kena nasi panas-panas ni. Terangkat bos, terangkat. Kita biarkan dia sekejap sehingga 10 ke 15 minit. Lepas tu kita angkat dan kita hidangkan untuk menu berbuka puasa kita hari ni. Ini dia hidangan yang sangat special. Dinamakan ayam masak pedas. Rasa dia lebih kepada, dia rasa berlemak-berlemak, pedas-pedas, masam-masam. Ini memang ngam-ngam coy ni. Ini memang ngam-ngam coy. Nasi panas-panas akak-akak abang. Ya Allah, bulan-bulan puasa ni memang terangkat. Memang terangkat. Bulan-bulan puasa masakan macam ni saya cakap, kalau tak cuba rugi. Kenapa? Dia mudah. Lepas tu bahan-bahannya ada kat dapur dan boleh kita masak. Kita masukkan sedikit hiasan daun bawang supaya nampakkan dia lebih ceria, lebih menarik. Just nice, everybody come to Papa. Ini dia untuk hidangan berbulan puasa kita. Kalau tak tahu menu apa, boleh buat sendiri kat rumah. Ayam masak pedas.